adalah isu kesihatan awam yang serius. Kini di Malaysia, kajian melaporkan 1.18 kes bagi setiap 100,000 rakyat Malaysia pada tahun 2009 terlibat dengan bunuh diri. Setiap nyawa penting. Satu kematian akibat bunuh diri adalah kegagalan seluruh jaringan keselamatan keluarga, komuniti dan penyedia perkhidmatan kesihatan. Kita perlu tahu, antara tanda amaran utama bagi gejala bunuh diri adalah ucapan seperti "saya harap saya mati" atau "tak ada jalan keluar lain". Simptom kemurungan teruk, memberi isyarat selamat tinggal atau mengurus hal peribadi. Pencegahan memerlukan usaha kolektif dari seluruh rakyat Malaysia. Garis panduan kini mencadangkan mewujudkan persekitaran fizikal yang selamat, mengurangkan akses kepada kaedah mencegahkan diri, meningkatkan kempen kesedaran, budaya kerja sihat dan persekitaran selamat di sekolah serta komuniti rakyat Malaysia. Menyediakan pusat kesihatan mental komuniti atau mentari yang terbuka kepada semua. Organisasi seperti Befrienders, Persatuan Kesihatan Mental Malaysia dan Talian Nur ataupun Talian Kasih memainkan peranan penting dalam memberi sokongan psikososial khususnya kepada individu yang berisiko. Kita perlu mendengar tanpa menghakimi adalah langkah utama bagi menyelamatkan nyawa rakyat Malaysia. Jika anda atau orang terdekat sedang berdepan fikiran bunuh diri, segera hubungi Befrienders di 0376272929. Ingatlah, bunuh diri boleh dicegah. Sokongan anda boleh menyelamatkan nyawa. Ianya bermula dengan anda. Ingatlah, minda sihat, hidup hebat.